Bagi aku yang aku kurang berkenan dalam siri ni adalah, bukanlah dalam siri ni, aku tak suka James Gunn sembang lebat. Dia problem. Aku tak ada masalah dengan finale dia, sebab satu sisi daripada diri aku boleh mengasingkan emosi dan juga hiburan. So bila aku tengok cerita tu, kalau cerita tu konsisten daripada awal sampai habis, so finale tu je yang macam a bit kacau, tak epic. Tak epic tak bermaksud tak bagus. Bagi aku okay. Yang tak bagusnya tu bila James Gunn bagi tahu it's gonna be epic, mind blowing, blah 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 blah. Yeah, my wife is hot. Dia macam kau kita tengok bagi orang tengok orang tak baca komik, orang tak tahu Salvation Land tu apa, orang tak tahu checkmate tu apa. Aku duk ingat macam diorang nak buat grup baru, ingatkan panggil lah Peace Corp ke apa kan. Sekarang panggil checkmate. Aku tak tahu checkmate tu apa, sebab aku bukan baca komik. So not really just orang yang baca komik je lah. Orang yang baca komik pun kadang banyak je yang tak tahu, sebab diorang banyak baca komik pun mungkin komik Marvel je. So macam benda-benda yang obscure dalam DC ni tak ramai tahu. Review tak gah. So review tak gah. So benda tu mengganggu jugalah in the end. Kan kau jangan sembang lebih. Kau dah ada bini lawa dah diam. Rating per 10 aku untuk Peacemaker Season 2 aku boleh bagi 8/10 bintang. Yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la.